Semua package pro yang berdaftar dia akan dapat satu akses untuk semua tutorial dan panduan macam mana cara untuk guna apps top up ni. So dalam panduan ni, untuk cara kita tetapkan berapa komisen untuk downline kita, kita perlu akses laman web. So boleh lihat pada tutorial nombor 5 untuk daftar downline, dan ini adalah tutorial yang saya dah sediakan macam mana cara untuk daftar downline menggunakan apps top up. Tapi hari ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita tetapkan berapa komisen yang kita nak bagi kepada downline dan berapa peratus yang kita akan dapat daripada transaksi downline. So caranya adalah saya dah sediakan button dekat tutorial ni. So klik sahaja, dia akan pergi terus ke laman web untuk kita tetapkan komisen transaksi downline. So kita login. Untuk login ni sama sahaja dengan login dekat telefon. So kalau dekat telefon kita login guna ABC, so dekat web ni pun sama sahaja. So untuk bahagian ni kita perlu approve untuk kita login melalui laman web dekat apps top up. So kita pergi kepada profile. Lepas tu kita tengok bahagian toast tu dia ada web request. So klik dekat situ dan klik approve. Baru kita boleh akses untuk laman web. So bila kita dah masuk dekat sini, kita boleh lihat menu-menu sebelah kiri dan kita boleh juga buat transaksi menggunakan laman web. Tapi saya tak akan ajar macam mana cara untuk buat transaksi menggunakan web sebab hari ini saya akan tunjuk macam mana kita nak tetapkan berapa komisen transaksi setiap downline kita. So cara untuk kita tetapkan berapa komisen, yang pertama kita nak cek berapa ramai downline kita, kita boleh klik kepada button downline. So dekat sini kalau kita ada daftarkan downline, kita boleh lihat semua senarai downline yang kita ada. So macam mana kita nak tetapkan berapa komisen yang downline kita akan dapat bila kita daftarkan mereka, kita boleh klik pada template discount. So dekat sini dia ada beberapa menu untuk bahagian top up, utility, broadband, postpaid, semua. So kita kena tetapkan satu persatu. So saya akan pergi kepada bahagian top up dahulu. So dia akan keluar semua senarai-senarai produk yang kita boleh jual dan juga downline kita boleh jual. Okay, so boleh lihat dekat sini, my discount adalah komisen ataupun keuntungan yang kita dapat. Maksudnya kalau kita jual sendiri, contohnya B1, kita jual kita akan dapat 3.5%. Maksudnya kalau kita jual RM10, kita akan dapat 35 sen. Kalau kita jual RM100, kita akan dapat RM3.50. So my discount ini adalah komisen ataupun keuntungan yang kita dapat, bukan downline kita. So macam mana kita nak tetapkan untuk downline kita, kita lihat kepada agent discount. Ini adalah keuntungan yang downline kita akan dapat. Macam mana cara untuk kita setkan keuntungan untuk downline kita, klik pada button biru untuk edit. So 3.5 ni kita boleh ubah lebih rendah daripada 3.5. Maksudnya my discount, discount kita 3.5 dan kita nak bagi berapa kepada downline kita. Contoh dekat sini kita buat 3.0. Contoh tadi kita jual RM100, kita akan dapat keuntungan, kita jual sendiri kita akan dapat keuntungan sebanyak RM3.50 kalau kita jual 100. Tapi downline kita bila dia jual 100, dia akan dapat keuntungan RM3 sahaja. Kemana pergi 5% tu, dia akan masuk kepada siapa yang daftarkan downline tersebut. Sebab kita dapat 3.5 dan kita bagi sedikit kepada downline kita 3.0. So 5% tu kita akan dapat sebagai upline yang daftarkan downline tersebut. So lepas kita dah ubah, kita boleh set sahaja. Contohnya 2%, 1%. So bergantung kepada harga package yang kita buat. Kalau kita nak daftarkan free, kita boleh sahaja buat dekat sini 0.5 sahaja. So terpulang kepada anda nak tetapkan berapa, asalkan lebih rendah daripada my discount. Perbezaan daripada my discount dengan agent discount ni, itu komisen yang kita akan dapat apabila downline kita buat transaksi top up dan pembayaran bil. So klik pada update. So confirm sahaja. Lepas tu kita klik back. Tadi kita dah edit untuk B1 3.5 kepada 3.00. So dekat sini 2.3. Agent discount pun 2.3. Tak ada masalah kalau kita tak ubah untuk agent discount. Maksudnya kita jual dapat 2.3, downline kita jual pun dapat 2.3. Tapi downline kita jual dia akan dapat komisen yang sama dengan kita, tapi kita tak akan dapat apa-apa komisen daripada transaksi downline sebab dekat sini 2.3 dan downline pun 2.3. So kalau kita nak komisen daripada transaksi downline, dekat sini mesti berbeza dan lebih rendah daripada my discount. So itu cara untuk kita tetapkan komisen transaksi downline. So nanti boleh set semua untuk komisen transaksi downline berapa nak bagi kepada downline. Dan bila kita dah tetapkan berapa komisen downline tu, kita boleh masukkan dalam Excel untuk kita buat template package kita sendiri. Lepas tu kita back, kita pergi kepada semua menu-menu dan kita tetapkan berapa komisen yang kita nak bagi kepada downline. Contohnya utility bill. Contoh dekat sini my discount 10. Kalau fixed amount maksudnya 10 sen. So kita bagi kepada downline kita sebanyak 5 sen. So yang ni 10 sen, 10 sen, 10 sen. So downline kita tetapkan kepada 5 sen, 5 sen. So downline buat pembayaran bil, dia akan dapat 5 sen dan kita akan dapat 5 sen. So itu cara untuk kita tetapkan berapa komisen yang kita nak bagi kepada downline kita. Selepas kita dah set semua berapa komisen yang kita nak bagi kepada downline kita dan cara untuk kita daftar downline, boleh rujuk video tutorial yang saya dah sediakan macam mana cara untuk daftarkan downline.